Hai, saya di sini. Okey, sekarang ni saya berada di Santorini Park di puncak lah. Tadi pihak tour kita dia jamu buah dengan kek dan juga menghidangkan teh panas lah. Chinese tea lah. Kita sedia maklum di Yunan ni Chinese tea dia nombor satu lah. Okey, saya nak ulas lagi sekali mengenai isu Rafizi Ramli diberi surat tunjuk sebab yang kali kedua, di mana Rafizi Ramli sendiri mengatakan sekiranya beliau melanggar perlembagaan parti, so pecat, sila pecat lah. Tapi sampai sekarang parti tidak membuat keputusan, malah berdiam diri. Jadi saya juga ada membaca posting daripada saudara Iswardi Murni, apabila beliau mengatakan yang isu Rafizi ini sebenarnya memang Rafizi ini nak dipecat oleh pimpinan-pimpinan parti PKR, maknanya MPN, naib presiden. Tetapi yang menjadi masalahnya sekarang ini, Datuk Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mahu memecat, kerana dia memikirkan jika dipecat, perkara yang lebih buruk akan terjadilah. Maknanya parti PKR ini akan menjadi satu parti yang terbelah dua. Orang-orang yang dah lama, yang dah tarik handbrake sejak Kongres PKR pada tahun lepas, mereka sekarang ini sebenarnya mereka ini ternanti-nanti apa langkah Rafizi Ramli mengenai PKR. Jadi ada orang kata sekiranya Rafizi ini dipecat, maka akan terlahirlah satu parti yang baru pada bulan Jun ini. Ramai yang bertanya kepada saya lah di SA, adakah Rafizi akan menubuhkan parti yang baru? Saya sendiri agak keberatan untuk orang kata memberi komen mengenai parti baru ini, kerana ialah saudara Rafizi adalah seorang yang dari awal yang bersama-sama dalam perjuangan reformasi, orang yang memainkan peranan dalam menaikkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, yang menentang rasuah, yang mahukan satu reform. Tapi beliau diperlakukan dengan sebegitu hebat sekali, di mana lahirlah pemimpin-pemimpin seperti Ramanan tiba. Saya melihat bila kemasukan Ramanan inilah titik-titik kehancuran parti PKR. Ramai juga bertanya kepada saya di SA, you ni sekarang ni di pihak yang mana? Saya di pihak yang mahukan sesuatu yang berlandaskan reform, atau yang hangat diperkatakan sekarang ini the real reform. Tapi tak bermaksud saya ingin membuat sesuatu yang tidak baik kepada PKR. Siapalah saya, tuan-tuan? Saya hanyalah ahli biasa. Cuma kekuatan saya adalah di dalam media sosial, dalam mencerdikkan akal rakyat Malaysia. Jadi apa yang saya nampaklah, tuan-tuan, ramai yang bertanya kepada saya, PKR ni apa akan jadi sekiranya Rafizi keluar? Ini pandangan ikhlas saya. Sepanjang saya dalam media sosial, selepas apa yang berlaku di Kongres PKR pada tahun lepas, saya melihat parti PKR ini telah terbelah kepada dua, iaitu yang menyokong Rafizi, yang satu lagi masih lagi bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ramai kalau kita membuat survey, kita bertanya kepada orang, kalau tuan-tuan pergi sembang di kedai kopi pun, kalau tuan-tuan tanya apa jadi kepada parti PKR, ada ayat yang paling, bagi saya yang paling agak keras. Mereka akan mengatakan yang parti ini akan ruyuk. Malah di PRU yang ke-16 ini, bilangan jumlah kerusi yang sekarang ini dimenangi 31 kerusi pada PRU yang lepas akan terus merosot.
Kerana kita melihat apabila komen-komen, apabila posting-posting yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin PKR, khususnya Ustaz Agong Fuzah Saleh, baru-baru ini posting mengenai iman dan iman, kita dapat melihat yang bukan beliau mendapat pujian, yang beliau mendapat adalah mendapat kejian. Itu maksud saya lah. Dan segala komen-komennya itu adalah komen-komen yang negatif. Itu yang saya kata. Begitu juga baru-baru ini apabila Ramanan tiba menyerang Rafizi Ramli di convention, ramai orang, especially netizen, pengundi atas pagar yang menyokong Rafizi, mereka melihat tindakan yang dibuat oleh Ramanan itu akan menyebabkan PKR akan ruyuk. Kerana sampai sekarang apabila saudara Rafizi berpodcast daripada episod pertama sampai ke episod 42, di mana beliau mahukan pihak kerajaan, khususnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, begitu juga dengan pihak parti PKR, untuk menjawab segala yang dilontarkan oleh saudara Rafizi, tapi sampai sekarang tidak ada satu jawapan yang tuntas yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan yang ada sekarang. Malah apabila Ramanan disebut oleh Rafizi, beliau meloncat seperti kera yang kena belacan. Dan orang melihat sekarang ini Ramanan kononnya dia adalah orang yang terpaling lah reformasi, orang yang kononnya sayang parti, jadi dia harus membela partinya, kononnya sebagai pejuang reformasi. Ramai yang mengutuk apa yang beliau lakukan, dan ramai juga yang mengatakan pada PRU yang ke-16 sekiranya beliau bertanding di Parlimen Sungai Buloh, beliau akan ruyuk. Saya melihat juga, saya bertemu dengan ramai otai-otai lama, pejuang-pejuang reformasi. Mereka dah tarik handbrake. Malah apabila mereka bercakap mengenai Ramanan, apa yang keluar daripada mulut mereka bukan pujian. 100% yang keluar daripada mulut mereka adalah kejian. Jadi itulah kita tertunggu-tunggu. Saudara Rafizi sendiri dah menjawab surat tunjuk sebab itu dalam masa sehari saja. Maka kita tunggu apa tindakan Lembaga Disiplin PKR. Adakah anda mempunyai keberanian untuk memecat beliau, ataupun adakah Datuk Presiden mempunyai keberanian seperti Muhyiddin Yassin? Jadi kita kena tunggu lah. Saya sendiri juga sedang menunggu, tuan-tuan. Okey. So sekarang ini saya nak kena berangsur. Jadi di belakang saya ini, kalau tuan-tuan tengok, adalah tasik. Okey, dia tasik. Okey, tasik di Dali. Sebab apa di Dali ni dia tak ada pulau, dia hanya ada tasik. Tapi apa pun kita melihat memang terbaiklah bagaimana tourism China, mereka dapat develop benda-benda yang lokal menjadi satu benda-benda yang internasional. Okey, so saya bergerak dulu. Okey, cai.